Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua SMK Rahmat, Cik Muhammad Sabri bin Saleh, Puan Fauziah bin Abdul Rahim, JPK Mentadbiran SMK Rahmat, barisan mentadbir, rakan-rakan panitia pendidikan Islam, sahabat-sahabat guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali ini saya akan kongsikan dua pautan untuk sama-sama kita boleh edit, boleh kemaskini dan boleh masukkan data. Jadi kedua-dua pautan ni saya dah masukkan dalam campsite rasmi SMK Rahmat. Untuk pautan yang pertama, apps e-record Iqra SMKR. Jadi tuan-tuan boleh klik link di sini. Jadi akan keluar paparan apps e-record Iqra SMKR. Baik, yang pertama panduan, yang kedua enrolment murid Islam. Sekarang ni tingkatan 1 sehingga tingkatan 4 saja. Jadi tingkatan 5 kita dah kecualikan. Kemudian yang ketiga, murid yang belum mengisi rekod, kami di guru-guru panitia pendidikan Islam sedang memasukkan rekod murid ini. Kemudian bila dah isi rekod, nama pelajar akan pindah kepada edit rekod. Jadi edit rekod ni, kemaskini rekod akan berlaku secara berkala. Jadi tuan-tuan boleh juga memantau bacaan anak-anak apabila kelas relief. Kemudian analisis data kelas ataupun tingkatan, analisis data awal dan semasa, analisis keseluruhan data dan pautan video pengajaran Iqra. Jadi apa yang penting di sini adalah untuk tuan-tuan boleh bantu guru pendidikan Islam untuk mengemaskini bacaan anak-anak SMK Rahmat ini, iaitu menggunakan modul Iqra. Sebagai panduan untuk guru-guru selain pada GPI, guru pendidikan Islam, tuan-tuan boleh terus pergi kepada edit record. Edit record. Dan boleh klik kelas yang direliefkan oleh tuan-tuan. Contoh tingkatan 3. Tingkatan 1, tingkatan 2, 3 dan 4. Tingkatan 3. Katakan 3 mustari sebagai contoh. Ni senarai nama murid-murid 3 mustari. Nama dia, tingkatan. Ini paparan desktop. Untuk paparan smartphone, dia lebih kecil lah. Interface smartphone. Juzuk 1 hingga 10. Selesai khatam. Iqra 6. Katakan Arif Dini ni dia Iqra 2. Data ni data awal diambil oleh guru pendidikan Islam lah. Tuan boleh klik edit. Tarikh awal, tarikh pengisian data awal. Tarikh perekodan semasa. Boleh pilih tarikh perekodan semasa tuan-tuan. Tingkatan dah log nama 3 mustari, Arif Dini, Jantina. Iqra awal yang dimasukkan oleh guru pendidikan Islam. Iqra 2 pun dah dikunci data ini sebagai rujukan perbandingan data awal dan data semasa. Jadi apa yang penting di sini? Iqra semasa, Iqra 2, Arif Dini tadi. Kemudian muka surat Iqra semasa, Iqra 1. Jadi tuan-tuan boleh rujuk modul Iqra yang selalu kita baca tu. Modul Iqra ni akan disediakan oleh panitia pendidikan Islam, boleh ambil, mungkin akan disediakan di tempat tertentu. Kemudian dibawa ke kelas dalam 5 buah ke 6 buah modul Iqra ini. Kemudian tuan-tuan boleh pergi pada Iqra 2, muka surat 1. Katakan dia boleh baca muka surat 1, boleh update. Dia dah meningkat naik ke muka surat 2 sebagai contoh. Al-Quran semasa dia belum masuk. Kemudian laporan awal oleh saya sendiri. Dan laporan semasa ini boleh ubah kepada nama tuan-tuan. Boleh klik di bahagian kanan. Add. Boleh add nama. Contoh Muhammad. Add Muhammad. Contoh Cikgu Muhammad dah key in laporan semasa yang dibaca oleh Arif Dini. Jika tiada peningkatan, tuan-tuan hanya perlu buat ulang kaji.
untuk muka surat semasa Iqra' ini, kemudian klik save. Jadi Arif Dini ni tuan-tuan dah tasmik atau bulan kaji dia. Iqra', tarikh perekodan semasa, Arif Dini, Iqra' semasa 2, muka surat Iqra' semasa 2 berbanding dengan data awal 1. Jadi di sini ada peningkatan muka surat Iqra' dilaporkan oleh Cikgu Muhammad. Jadi katakanlah murid yang sama, guru yang berbeza. Jadi boleh pangkah Cikgu Muhammad, tambahkan nama Cikgu Siti. Add. Klik save. Ini sebagai perekodan saja untuk kredit pada guru-guru yang relief waktu Pendidikan Islam. Jadi ada usaha untuk sama-sama kita semarakkan pembacaan Al-Quran. Iqra' sebab pelajar kita ni lama tak baca Quran, dia kembali pada Iqra' walaupun sebenarnya dia dah khatam Al-Quran. Dia lama dia tak baca Al-Quran. Jadi begitulah secara ringkas untuk kita kemas kini data penguasaan Iqra'. Untuk yang lain, tuan-tuan boleh lihat analisis data kelas ataupun tingkatan. Contoh kelas tingkatan 4, STEM 2. Selesai khatam 9 orang, juzuk 1 hingga 30 seorang, 11 hingga 20 seorang, 1 hingga 10. Jadi kelas 4 ST2 ni dah selesai Iqra' 1 hingga 6. Jadi kalau nak tasmik ataupun mendengar bacaan mereka melalui menggunakan Al-Quran, juzuk 1 hingga 10. Jadi dua orang siapa yang terlibat, Amira dengan Elisha. Juga boleh gunakan step yang sama, cuma beza yang tadi Iqra', yang ni Al-Quran. Juzuk kelima, muka surat 95. Boleh buat ulang kaji bacaan bersama dengan mereka. Untuk analisis kelas, tadi kelas ni tingkatan 4. Selesai khatam 72 orang sehinggalah Iqra' 1 4 orang. Ni kelas-kelas yang terlibat dengan Iqra' 1 setakat ini, 4 PN, PSW 2 dan PVMA. Untuk data keseluruhan semasa penguasaan Al-Quran, Iqra' SMK Rahmat, analisis keseluruhan data. Boleh lihat carta bar keseluruhan. Selesai khatam 205 orang, Iqra' 4 hingga 6, Iqra' 1 hingga 3, 76 orang. Jadi kami di pihak Panitia Pendidikan Islam, insya-Allah akan memastikan pelajar SMK Rahmat ini tidak ada yang Iqra' lagi. Jadi sama-sama kita bantu untuk semarakkan Iqra' SMK Rahmat, dan data ini akan diteruskan sehingga ke tahun berikutnya. Cuma nanti admin akan update tingkatan dan kelas untuk tahun semasa. Kemudian seterusnya pautan yang kedua di campsite to apps amali solat SMKR. Jadi mana-mana guru yang relief waktu amali solat, tuan-tuan boleh key in kehadiran murid ke surau. Jadi ni apps amali solat. Yang pertama enrollment, bilangan murid Islam sama dengan apps Iqra' tadi. Jadual amali solat. Melihat di sini. Kemudian yang ketiga, pengisian amali solat. Pengisian amali solat. Jadi tambahkan data untuk hari kita relief, waktu amali solat. Katakan hari ini pukul berapa tadi, dia akan keluar dan ditetapkan kepada waktu semasa. Jadi 1:30 PM. Kita 1 kelas, contoh 1 Maarif. Nama select all dan klik pada murid yang ponting tidak ada ke surau. Contoh yang tidak ada ke surau, Irfan, Khalishah dan juga Zulaika sebagai contoh. Jadi 3 murid ini hadir ke sekolah tapi tidak hadir ke surau. Jadi ponting amali solat. Yang lain dikira
Walaupun dia tak ada ke sekolah, kita tik saja. Sebab kita nak tapis filter murid yang ponteng ke surau. Kemudian dilaporkan oleh, di sini adalah guru-guru pendidikan Islam dan juga guru yang ada dalam jadualnya amali solat. Jika tiada nama tuan-tuan di sini, boleh masukkan nama contoh seperti tadilah. Muhammad. Add nama cikgu. Dah ada nama. Kemudian klik save. Jadi data tuan-tuan untuk kelas 1 Marikh tadi dah disimpan dalam sistem. 1 Marikh 1.30 2 bulan 10. Dilaporkan oleh Cikgu Muhammad. Ini senarai nama murid yang hadir ke surau. Jadi tak ada nama dalam ni. Katakanlah 3 orang tadi hadir, tiba-tiba sampai ke surau. Klik edit. Klik edit. Kemudian tambah. Cari nama yang tuan-tuan tak tandakan right tadi. Muhammad Faril Irfan sampai ke surau. Dilambat. Klik save. Jadi nama Muhammad Faril Irfan termasuk dalam pelajar yang hadir ke surau pada hari tersebut. Kemudian seterusnya bagi murid yang uzur, yang tak boleh semayang, pengisian e-rekod muslimat. E-rekod muslimat, add. Di sini senarai pelajar perempuan sahaja. Tingkatan 3, kelas sebagai contoh 3 Mustari. Nama pelajar perempuan, yang tak boleh solat. Katakan Indiana dan Nur Kasih. Kita nak kesan pelajar yang hampir setiap minggu, nama dia saja tak boleh solat. Kita boleh kesan. Dilaporkan oleh contoh Ustazah Zaharia. Klik save. Dan nama-nama ini disimpan dalam satu lembaran Google. Untuk hadir solat tadi, amali solat. Disimpan dalam data kehadiran mereka. Jadi boleh dirujuk pada bila-bila masa. Juga apps e-rekod amali solat muslimat pun disimpan dalam lembaran Google ini. Jadi kita boleh detect pelajar yang hampir setiap minggu dia tak boleh solat. Jadi terima kasih semua guru-guru SMK Rahmat. Sama-sama kita mengambil usaha untuk anak-anak ini supaya menjaga solat mereka dan juga memastikan Al-Quran dibaca secara berterusan. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya wakil pada Panitia Pendidikan Islam. Sama-sama kita menjayakan usaha murni ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.